Okey, ini untuk penerima sumbangan asasrama, okey, apps My Kasih, di mana sekarang dah keluar memo dan information daripada My Kasih punya platform. Anda semua penerima bantuan asasrama yang mana dah download apps My Kasih, okey, cuba buka anda punya My Kasih punya apps. Mereka minta kita update email, ya, sebab sekarang OTP dia tak akan pergi ke contact number kita dah. Mungkin ada masalah sebelum-sebelum ni, ya, bila kita nak update melalui contact number. So mereka minta kita update email yang anda berdaftar. Okey, so sebelum hujung tahun pergi update yang terbaru punya email untuk penerima bantuan sumbangan asasrama yang mana dah download My Kasih. Senang untuk anda nak buat updating nanti. Okey, so jangan lepaskan peluang buat.